Tengku Maimun, Ketua Hakim Negara, telah menghabiskan kerjaya dia sebagai Ketua Hakim pada 1 hari bulan Julai. Beliau adalah antara Ketua Hakim yang paling popular dan paling berani yang pernah kita tengok di negara kita. Sebagai Ketua Hakim wanita pertama, beliau disanjung oleh semua pihak. Kerana apa? Kerana beliau berani dan beliau tak pernah takut pada eksekutif, di mana kehakiman itu di bawah kepimpinan beliau adalah bebas. Dan apabila hakim-hakim, ketua hakim sebelum ini pun pernah dibagi satu lanjutan 6 bulan, kita pelik mengapa Tengku Maimun ini tidak dibagi perlanjutan masa 6 bulan itu. Apakah yang sangat ditakutkan oleh Perdana Menteri? Yang sedihnya kita dengar berita bahawa Perdana Menteri ada rancangannya untuk menggantikan dia dengan seorang hakim yang tidak begitu popular, yang semua orang agak takut. Kita mahukan kehakiman kita bebas, dan itulah sebabnya keseluruhan rakyat Malaysia menuntut berlanjutan masa untuk Tengku Maimun. Tapi sedihnya parti pemerintah, kerajaan madani dan juga reformis yang kononnya ada dalam parti ini tidak mahu seorang yang berintegriti, berani, berprinsip ini terus berada di dalam sistem kehakiman itu. Itulah sebabnya sistem kehakiman kita ini perlu bebas, berkecuali dan berintegriti.